Okay, kita tak ada negara aku, tak ada apa tu. Jemput semua yang bagi Datuk, Datuk Zul, Ketua Pengarah MARA. Tok Ye, jemput semua boleh ambil tempat duduk. Kita duduk.
Testing 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat malam seluruh rakyat Malaysia yang bersiaran dengan kita pada malam ini. Malam ni kerja lebih sikit kita kerana tanggungjawab anak bangsa pada malam ini. Saya rasa ini malam yang sangat bermakna untuk kita semua. Saya tengok dekat FB live kita ni, daripada tadi duduk menunggu ni, 200 orang duduk menunggu ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa menyokong Majlis Amanah Rakyat dalam usaha untuk memartabatkan anak bangsa kita. Dan pada malam ini sangat istimewa, kita ada bicara akademik. Selalunya kita bersiaran secara guna Teams, guna kita punya StreamYard dan sebagainya. Tapi hari ini kita bersiaran langsung dari tingkat 24 Medan di bangunan Ibu Jabat Mara. Dan kita ada dua tetamu yang sangat istimewa pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, saya terus jemput Datuk Zulfikri Osman, Ketua Pengarah Mara. Datuk. Dan juga Datuk Syed Al-Faizal bin Syed Ahmad, Presiden Muafakat Mara Malaysia. Datuk. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini bicara kita sangat signifikan kerana besok anak-anak kita bakal melapor diri ke Maktab Rendah Sains Mara di 58 buah di seluruh negara. Dan saya faham emosi para ibu bapa, mungkin ini pengalaman kali pertama menghantar anak-anak. Dan mungkin ini adalah setelah 13 ataupun 12 tahun kita bersama-sama dengan anak-anak kita. Dan ini mungkin pada malam besok buat pertama kalinya mereka tidak lagi berada di rumah bersama kita. Dan kemudian selang beberapa minggu kita akan sambut Ramadan pula. Kali ni kita berbuka puasa tanpa anak pula kan. Jadi ini satu pengalaman yang berbeza lah. Jadi pada malam ini, sesi pada malam ini kita nak membantu para ibu bapa, nak meredakan emosi. Mungkin lebih kita beri peluang untuk para ibu bapa memahami sistem pendidikan kita dan sebagainya. Kita ada 60 minit yang sangat berharga, Datuk. Saya terus nak mulakan sesi kita. Saya mula dulu dengan Datuk Zul. Datuk Zul adalah produk daripada sekolah berasrama juga, dan melalui proses sebagai student berada di asrama dan sebagainya. Jadi mungkin Datuk boleh share lah sebagai permulaan bagaimana Datuk pada waktu itu belajar di sekolah asrama dan bagaimana ibu bapa memberi sokongan dan bagaimana sistem itu sendiri membantu Datuk sehingga
pada akhirnya bekerja dan menjadi ketua pengarah-pengarah pada hari ini. Silakan Datuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Muafakat kerana menjemput saya untuk menjadi salah seorang tetamu untuk program Bicara Akademik pada malam ini. Dan terima kasih kepada sebenarnya terima kasih ini tentulah kepada Presiden Muafakat yang turut sama menjadi panel pada malam ini. Dan saya pertama sekali merasakan sangat teruja sebab sebenarnya besok kita akan menerima pendaftaran daripada pelajar-pelajar baru yang akan memasuki MRSM di seluruh negara untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4. Dan betul, saya sendiri merupakan produk daripada sekolah bersama penuh lah, tapi cuma bukan produk MRSM lah. Kalau nak cerita feedback itu pun mungkin dah banyak tahun sangat lah kan, kita ni dah orang veteran. Tapi back in 1978 actually, pada masa tu saya ni diterima masuk ke salah sebuah sekolah menengah sains tahun 1978 dulu, tingkatan 1. Lama lah, saya ingat ramai yang menonton program ini pun mungkin belum lahir lagi 1978. Jadi 5 tahun di sekolah menengah sains. Dan sebenarnya dulu bila musim persekolahan bermula, sekolah Kementerian Pendidikan ni, dia pengambilan dia berlaku lebih dulu daripada MRSM. MRSM ni 2 minggu kemudian. Saya dapat tawaran masuk ke sekolah menengah sains, dan selepas itu 2 minggu kemudiannya dapat tawaran masuk ke MRSM Kulim sepatutnya. Tapi oleh kerana pada ketika itu 2 minggu dah saya baru menamatkan minggu orientasi pada zaman tu, dia tak panggil minggu silaturahim. Minggu orientasi ni almaklumlah tahun 70-an pula, penat jugalah kan. Jadi apabila parents saya bagi tahu, oh ni dapat masuk MRSM pula, saya kata nak kena lalu sekali lagi ke minggu orientasi ni. Jadi jadi saya membuat keputusan yang saya tak pasti sama ada keputusan itu keputusan terbaik atau tidak, tapi saya ambil keputusan untuk terus saja belajar di sekolah sains pada ketika itulah. Jadi cumanya saya kira daripada segi pengalaman itu mungkin sekali lah, saya rasa tidaklah begitu banyak jauh berbeza kita belajar di sekolah berasrama penuh ni, mendidik kita untuk menjadi seorang yang mempunyai tanggungjawab atas diri sendiri, ataupun selalu kadang-kadang kita pinjam bahasa Indonesia sebut seorang yang mandiri, dan itu membentuk kekuatan mental dan fizikal kita hinggalah banyaklah kita belajar. Jadi nak cerita tu mungkin terlalu panjang, masa pendek, tapi sekolah berasrama penuh tu membentuk saya menjadi seorang manusia seperti sekarang lah. Tapi kejayaan itu tidaklah kita terus capai. Jadi banyak kita lalui up and down dalam hidup kita, tapi apa yang kita timba di sekolah menengah berasrama penuh itu sudah tentu merupakan satu pengalaman yang sangat istimewa dan banyak membantu untuk membentuk siapa diri kita sekarang lah. Saya tertarik dengan perkataan mandiri tadi Datuk. Dalam kita punya sistem pendidikan MRSM pun benda yang sama. Kita punya nilai teras kita ada 5. Salah satunya adalah independent ataupun mandiri tadilah, berdikari. Jadi anak-anak ni terpaksa basuh baju sendiri. Memang ada Robi, tapi ada barang-barang lain tu ada juga yang kena basuh sendiri, menguruskan diri sendiri. Datuk Syed, mungkin ada parent yang pertama kali dengan perkataan muafakat ni, kan? Maklum sajalah kalau dekat sekolah harian ataupun sekolah kementerian disebut perkataan PIBG, tiba-tiba pula muncul muafakat, kemudian ada pula dengar-dengar ansara, kan? Mungkin Datuk boleh perkenalkan kepada yang bersiaran dengan kita pada malam ini, sebenarnya apa itu muafakat dan mungkin apakah itu ansara? Silakan Tok. Okey, terima kasih Dr. Zul.
Sebelum saya jawab, saya nak terima kasihlah kepada Datuk Zul yang sudi bersama program bicara akademik kita yang kali ke-9 ni, selepas kita mulakan pada tahun lepas, dan alhamdulillah mendapat sambutan yang menggalakkan. Jadi hari ini kita bawakan khas Datuk Zul dan bersama-sama lagi dengan pengarah-pengarah, timbalan pengarah dan juga muafakat, wakil muafakat dan ansara secara live di Anjur Corporate Aras 24. Okey, berbalik kepada soalan tadi, yang pertama sekali kita dengar muafakat. Seperti yang Datuk Zul cakap tadi, sebelum ni di sekolah biasa ni ada PIBG, cuma di MRSM sebelum ni juga kita ada PIBG, tetapi pada tahun 1999 bermula gerakan untuk mendaftarkan satu badan seperti PIBG yang dinamakan sebagai Badan Muafakat. Dan alhamdulillah pada tahun 2001, 20 Februari 2001 telah diluluskan penubuhan Badan Permuafakatan Pendidikan MARA daripada ROS. Jadi dia satu persatuan yang berdaftar. Kalau PIBG dia tak berdaftar, dia just direct, dan wakil-wakil jawatankuasa kena selalunya form 5 lah kalau di tingkatan 5 yang menjadi wakil. Tetapi Badan Muafakat di lain sikit, kita berdaftar dengan ROS dan kita AGM, mesyuarat agung tahunan diadakan setiap tahun, tetapi tahun pemilihan adalah setiap 2 tahun. Dan Badan Muafakat ni specialnya compare to PIBG, dia ada lagi di bawah Badan Induk Muafakat Kebangsaan atau dikenali sebagai Muafakat MARA Malaysia ni, ada lagi satu jawatan kuasa similar to apa yang ada di cawangan. Jadi yang di kebangsaan ni terpaksa membuat program-program membantu MARA menjadi rakan strategik dalam program-program yang dibuat oleh MARA, dan juga membuat program-program sendiri membantu cawangan-cawangan dalam melahirkan pelajar-pelajar yang serba boleh, seperti yang Datuk Zul sebut, mandiri, berdikari dan sebagainya. Itulah hasil MARA ni menubuhkan MRSM pada tahun 1972 di Seremban. Dan hari ini esok mendaftar ada sebuah lagi MRSM, iaitu MRSM Dungun, MRSM yang ke-58. Dan insya-Allah sekarang ni muafakat kita mempunyai 66 cawangan plus 1, 67. Serting dah lulus pendaftaran, akan buat AGM sehingga akhir bulan ini. Dan esok Dungun, MRSM Dungun akan mengadakan parents akan mengadakan pro-tem committee meeting untuk menubuhkan muafakat. Jadi 58 MRSM, 4 college MARA dan 6 college profesional MARA. Dan berbalik kepada ansara, ansara ialah bekas pelajar. Jadi bekas pelajar yang keluar ni, saya kira daripada 1972 hingga sekarang lebih daripada 240,000 bekas pelajar, termasuklah Tan Sri Syamsul Azri KSN kita daripada MRSM MUA. Jadi kita ni muafakat ansara MARA ni dia macam tak dapat dipisahkan. Apa yang kita buat ialah untuk membantu MARA. Daripada kalau sektor pendidikan, kita ada BPM untuk MRSM, Cik Syah sebagai pengarah, dan kita ada Puan Siti Aminah pengarah BPT untuk college. Kita bergerak seiring membantu, dan mungkin saya tambah sikit, tujuan utama kita buat ni ialah untuk merapatkan ukhuwah, membantu merealisasikan apa jua program dan projek yang dibuat kepada pelajar, supaya pelajar dapat apa yang kita nak, melahirkan pelajar yang serba boleh dan holistik. Saya fikir ini satu ekosistem yang sangat menarik, dan ramai orang perkatakan, Datuk, tentang kita ni kongsi logo yang sama, kan? Dan muafakat pun ada satu, di cawangan ada muafakat, dan kemudian disatukan dengan cawangan di Brigad Kebangsaan. Sama juga dengan ansara. Kalau boleh saya tambah sikit, sebab saya tengok Datuk Syed pun macam serius sangat kan. Jadi ya, sebab betul lah tu yang diterangkan oleh Datuk Syed itu, betul lah muafakat, ansara. Dan bagi pihak MARA, saya rasa
dengan kewujudan Muafakat dan juga Ansara ni telah membentuk satu sistem sokongan yang amat baik kepada MARA sendiri. Dan mungkin antara yang menonton program kita pada malam ini, sebahagian daripadanya mungkin ibu bapa, parents yang esok nak hantar anak-anak untuk mendaftar. Jadi apa yang saya nak katakan, kita di MARA, kita memang merasakan Muafakat khasnya, dan juga Ansara sebagai badan alumni MRSM memang banyak membantu MARA. Dan bukan saja membantu MARA, dan saya rasa ibu bapa pun akan mendapat manfaat yang banyak sekiranya mereka berhubung menjadi ahli Muafakat. Tu sudah tentu sekiranya mereka sentiasa berhubung rapat dan berkomunikasi dengan Muafakat dan juga Ansara misalnya. Saya yakin banyak persoalan, banyak permasalahan mungkin akan dapat dibantu untuk selesaikan. Jadi ini Muafakat Ansara ni memang bukan saja ekosistem tapi merupakan support system yang baik kepada MARA, khasnya dalam hal MRSM dan juga Kolej MARA ni. Jadi waris sebenarnya tak perlu risau dah Datuk kan? Maksudnya tak perlu risau kerana ekosistem kita ni dia sangat kita kata membantu, dan yang akan melapor diri nanti pada pelajar yang mungkin ada masalah keuangan, yang mungkin ada isu kekangan dari segi keuangan dan sebagainya, selalunya Muafakat dan Ansara memang sentiasa akan bersama-sama dengan kita lah membantu adik-adik yang akan lapor diri. Saya juga nak buka soalan, kalau tuan-tuan yang tengah live dengan kita ni dekat FB saya ni ada 300 lebih ni, tuan-tuan boleh tanya terus saya boleh baca terus kat handphone saya, mungkin beberapa soalan yang mungkin terbukur kat hati. Nanti kita tengoklah macam mana kita boleh tanya soalan dekat sini. Baik Datuk, apabila anak-anak masuk dalam sistem pendidikan kita dan apabila mereka keluar, apakah sebenarnya yang kita hasratkan apabila mereka keluar? Apakah kepribadian, apakah sikap yang perlu ada pada diri mereka setelah mereka keluar daripada sistem kita tu? Baik. Di MARA, di MRSM khasnya, kita hasrat kita tu kalau tengok MRSM ni dulu kita ada beberapa saja MRSM ulul albab misalnya, tapi sekarang ini hasrat kita adalah untuk mengulul albabkan semua MRSM. Maksudnya of course kalau MRSM ulul albab tu kita berhasrat supaya mereka dapat bukan saja dapat hafazan Quran itu seberapa banyak juzuk yang mungkin, tapi juga di MRSM lain pun kita ada program ulul albabnya sendiri, dan harapan kita sekurang-kurangnya pelajar-pelajar dapat menghafal 5 juzuk Al-Quran. Baik, bila kita mula-mula nak wujudkan MRSM ulul albab itu, banyak yang bertanya kepada kita, tidak kira sama ada daripada kumpulan ibu bapa, daripada semua stakeholder kepada MARA. MARA wujudkan MRSM ulul albab ni kerana kita nak lahirkan ustaz-ustaz ke? Dia kata gitu. Tapi sebenarnya apa yang cuba dilahirkan oleh MARA ini ialah wholesome people. Jadi manusia ataupun individu yang lengkap bukan sahaja dengan ilmu-ilmu duniawi tetapi juga ukhrawi. Jadi kalau daripada soalan moderator tadi, apa yang kita harapkan begitu dapat kita lahirkan daripada program ataupun sistem MRSM ini, MARA ini, sudah tentulah yang kita harapkan untuk kita lahirkan adalah manusia yang mempunyai adab dan kemanusiaan. Memang masa berlalu kita tengok di dalam dunia ini banyak berlaku perubahan teknologi dengan begitu drastik sekali. Ada AI, ada sebagainya, dan satu hari mungkin macam sekarang ni AI ini teknologi dapat menggantikan responsibility manusia dalam melaksanakan kerja misalnya. Tetapi apa yang kita nak bukan itu sahaja. Kalaupun kita ada teknologi yang tinggi dapat melakukan pelbagai kerja yang sebelum itu dapat dilakukan oleh manusia, tetapi jiwa itu, jiwa, amalan, kepercayaan, adab dan kemanusiaan, itulah sebenarnya yang menjadi currency kepada apa yang kita lahirkan daripada sistem MRSM ini. Ramai ibu bapa ni Datuk, dia nak hantar
anak masuk KMS Ulul Albab tapi sebab kuota kita tak banyak, jadi statement Datuk tadi mungkin meredakan emosi para ibu bapa. Sebenarnya di semua MRSM ada program hafazan, namanya adalah Tamhidi Ulul Albab. Jadi Datuk, saya sebagai pendidik tu, saya melihat parent ini ada 3 kelompok. Grup pertama adalah grup yang pada saya dia menghantar anak, kemudian involve dengan aktif dengan program muafakat ibu bapa dan sebagainya, dan mereka sangat support kepada sistem pendidikan kita dengan pada kadar yang sepatutnya. Yang kedua adalah hantar besok, kemudian mungkin datang waktu graduasi nantilah. Saya sebagai pendidik ini dari hati saya Datuk. Kalau orang terasa tak apalah, Mbak Waris tak apa, ni daripada hati supaya kita transparent kat sini. Golongan ketiga adalah golongan yang kadang-kadang dia micromanage, ada benda sikit pun tak betul pun terus dijadikan sebagai isu benda yang besar. Contoh kalau malam-malam kita sebagai warden dapat WhatsApp daripada parent, cikgu selipar anak saya hilang, boleh tak cikgu cari sebelah. Ini pengalaman peribadi yang mana sangat menguji, kerana cikgu di asrama ni dia 24 jam bekerja. Jadi bagaimana sebenarnya sebagai parent yang bakal melapor diri besok, bagaimana bentuk tingkah laku yang sepatutnya mereka tunjukkan dan apakah tanggungjawab yang patut mereka lakukan supaya dia sesuai dengan keadaan sistem pendidikan kita tu. Okey, Dr. Zul, mungkin saya flashback sikit. Yang pertama sekali, bila kita dah ada AI digital, ada WhatsApp group dan sebagainya, just before mereka keputusan diumumkan pada 26 Disember itu, kita dah set WhatsApp group. WhatsApp group di setiap MRSM tu muafakat akan ada 2-3 orang AJK ataupun YDP dan sebagainya memasukkan students, parents ni yang nak masuk. Jadi di situlah ada persoalan nak pakai kasut yang tinggi macam ni boleh ke tak, kasut hitam macam mana, leather dan pelbagai. Tetapi alhamdulillah dengan adanya kita menyantuni, maksudnya sebelum masuk esok ni kita dah santun parents daripada 150 orang, 125 orang di MRSM biasa dan Bitara mungkin dalam 250-300 kita dah santun awal. Yang pertama. Yang kedua, betul memang ada golongan, 3 golongan tersebut dan masalah ataupun apa yang berlaku muafakat ni kita it's a bit very challenging untuk, because kita menghadapi masalah secara live compare to Ansara. Ansara ni bekas pelajar, dia buat program apa semua, dia tak ada berdepan ibu bapa sebagainya. Tetapi kita ni sebagai sebuah NGO, kadang-kadang tu ada kerja hakiki dan sebagainya, tetapi kita ada problem yang live. Jadi kita nak parents bersama-sama kita membantu supaya masalah tu kita selesaikan bersama. Dan kita nak juga jawatan kuasa muafakat ni apabila telah diberi tanggungjawab, kita tak nak menang dan tak buat kerja. Kita nak juga mengatur kerja supaya kita sama-sama solve the problem. Dan the best is to empower people, empower exco kita, AJK. We cannot work in silo, kata seorang nak buat sendiri mati dia kan. Tapi kita kena ada AJK kita ada akademik, biro kebajikan dan sebagainya. Ini yang dapat membantu so that kita kena berkomunikasi. Kadang-kadang ni parent ni dia tanya hari ni jawapan nak dalam masa sejam 2 jam, tetapi kadang-kadang jawapan tak ada. Tetapi kita kena communicate lah. Kita belum dapat keputusan, maktab pengurusan belum bagi kelulusan dan sebagainya, tapi kita kena communicate, tak boleh sidai. Bila sidai ni mengakibatkan kemarahan dan berlakulah benda-benda lain yang tak sepatutnya. Jadi kita juga parents ni kena percaya kepada sistem MARA yang telah buat. Kalau ikut kita ada 345 IPMA MARA, termasuk satu yang terbaru di Dungun. Dan MRSM ni 58 MRSM telah melahirkan ramai produk-produk yang berjaya. Ada 2-3 orang CEO airlines, ada pernah jadi CEO Airline Malindo, ada yang Firefly, ada yang jadi CEO Bank, ada jadi CEO MD Group Conglomerate, ada yang buka company dan listedkan company dan pelbagai. Jadi kita kena percaya sistem MARA yang nak 3P lah.
3P yang Datuk Zul selalu sebut lah. Jadi melahirkan pelajar-pelajar kita supaya bukan saja dicemerlang dalam bidang akademik tetapi dalam bidang yang luar. Dan Muafakat sendiri kat sini akan cuba membantu. Yang pertama sekali kita nak dua asas yang utama, kecemerlangan akademik anak-anak. Maksudnya kita nak make sure anak-anak kita berjaya akademik. Yang kedua, kebajikan mereka, kan? Supaya kita dapat santuni kebajikan mereka dan guru-guru, sebab Muafakat pun guru-guru. Jadi sekiranya ada ukhuwah yang baik, Muafakat ni sebagai orang tengah. Kadang-kadang cakap ikut parents, pengurusan tak bagi. Ikut pengurusan, parents tak bagi. Jadi kita haruslah berjiwa besar dan memastikan what is the true north, apa yang kita nak sebenarnya. Jadi bersederhana tu penting, kan. Jadi 3 kategori tu kadang-kadang kita baling selut. Kalau selut dia tak sampai. Kalau kita baling kuat sangat dia percik kat kita. Dia baling ngam-ngam lah. Jadi insya-Allah kita Muafakat peringkat kebangsaan dan cawangan insya-Allah akan menyantuni parents dan guru-guru supaya apa yang diimpikan mendapat kejayaan. Maknanya semua kena berkomunikasi secara rahmah lah, kan. Kalau ada isu dan sebagainya kena dinyatakan, dibincangkan secara rahmah lah. Kadang-kadang Datuk dalam grup WhatsApp ni tak bernada bahasanya, kan. Kadang-kadang cikgu ni dia tak balas tu dia memendam, dia tengah menahan kesabaran, kan. Jadi bila masa sesuai baru dia balas macam tu. Sebab kalau balas dengan emosi jadi benda lain pula, kan. Jadi itulah senario biasalah dalam sistem pendidikan kita. Menyebut tentang guru, Datuk Zul, menjadi guru ini bukan satu benda yang mudah kerana anak-anak datang daripada latar belakang yang berbeza, Datuk. Ada anak-anak yang mungkin dari pedalaman kali pertama masuk dalam sistem pendidikan, mereka akan bergaul mungkin dalam 20% dalam kalangan pelajar yang T20 dan ada M40. Dan mereka ni membawa karakter yang berbeza. Maka guru perlu menyesuaikan pendekatan mereka lah. Saya nak mengambil juga kesempatan slot pada malam ini, mungkin sebagai Datuk Ketua Pengarah, ada pesanan kepada guru-guru kita yang bersiaran dengan kita pada malam ini. Apakah hasrat, apakah pesanan kepada mereka dengan keadaan sebegitu, bagaimana mereka perlu bersemangat dan meneruskan perjuangan dan menjadikan kerjaya mereka sebagai satu ladang pahala dengan kepelbagaian pelajar tu tadi. Silakan, Tok. Baik, saya setujulah. Kalau dikatakan menjadi guru itu adalah bukan senang jadi guru. Banyak cabaran dia, terutamanya kalau jadi guru di sekolah bahasa penuh seperti mana MRSM. Jadi guru jadi pula warden. Contohnya lah. Jadi macam Muafakat ni, tengok macam tadi Datuk Syed kata, kadang-kadang anak belum daftar lagi, ibu bapa dah pun dimasukkan dalam grup WhatsApp. Jadi dalam grup WhatsApp ni al-maklum lah, semua nombor satu, keterujaannya anak dapat masuk MRSM tu mungkin tinggi. Ada pula kumpulan yang risau, ada pula kumpulan yang mereka sendiri ada pengalaman duduk di sekolah asrama dan tahu apa yang berlaku di asrama, apa yang berlaku dalam sekolah yang boarding school macam tu. Jadi menjadi guru, terutamanya contohnya, saya bagi contoh lah, jadi warden pun kadang warden itu ada juga dalam grup WhatsApp tu, kan. Jadi macam Datuk Syed kata, parent pula tahu ada warden dalam tu, ada cikgu dalam tu, wakil guru dalam tu. Jadi pertanyaan, persoalan tu harapannya adalah tanya je terus jawab, tanya je terus jawab. Tapi guru ni pun kadang-kadang ada juga soalan-soalan berbentuk kebat. Jadi dia pun susah nak jawab. Jadi dalam grup WhatsApp ni, saya sendiri pernah ada dalam grup WhatsApp tu, bukan kerana saya guru, kerana saya sebenarnya parent. Tapi dalam tu kadang-kadang orang tak perasan, rupanya ada pengurusan tertinggi marah dalam grup tu. Tapi saya melihat memang berbagai-bagai ragam. Dan yang paling menarik sekali saya sebut, ada kumpulan yang saya sendirilah, saya tak kata lah pada dia orang, ini kumpulan why not. Dia dalam grup WhatsApp tu dia selalu why not begitu, why not marah buat begini, why not MRSM buat begitu, why not cikgu buat begini. Jadi kadang-kadang tidak terlayan juga. Tapi
pada saya tak apa. Itu kerana lagi banyak orang memberi komen, lagi banyak orang bertanya. Itu maksudnya kalau kita tengok daripada sudut positif, mereka mengambil berat tentang kebajikan anak, mereka mengambil berat tentang kualiti yang diberikan oleh MARA, diberikan oleh MRSM dalam mendidik anak-anak mereka. Jadi balik pada soalan tadi, apa pesan dan harapan saya kepada guru? Saya bukan pada guru saja selaku ketua pengarah, kalau saya berhadapan dengan pegawai, dengan staf saya, apa yang selalu saya ingatkan ialah untuk ingat bahawa kita ni guru, lebih-lebih lagi guru MARA, guru MRSM, kita ingat bahawa apabila kita dipilih, diberi rezeki untuk bertugas di MARA, MARA ini sebenarnya tempat tolong orang. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik kepada orang, itu juga membawa maksud kita berbuat baik kepada diri kita sendiri. Kita menjaga anak orang, kita buat kebajikan, permudahkan urusan orang. InsyaAllah kita kena ingat bahawa Allah akan turut membantu mempermudahkan kerja kita. Sama ada kita ataupun anak isteri, ahli keluarga kita. Kena ingat begitu. Jadi semuanya haruslah ditanam sikap begitu. Bukan saja kepada guru. Saya selalu berpesan kepada sesiapa saja yang dapat bertugas di MARA, patut rasa bersyukur. Kita terpilih untuk bertugas di sebuah organisasi tempat menolong orang. Maksudnya ini telaga pahala. Telaga pahala. Bukanlah tujuan saya nak menjadi ustaz pada malam ini. Tapi pesan saya tu memang selalunya begitu. Kalau anak-anak buah saya daripada kalangan pegawai-pegawai MARA memang selalu dengar gitu. Jadi innamal a'malu binniat, semuanya bermula daripada niat. Kalau niat kita baik, insya-Allah kita akan mendapat ganjaran yang baik. Satu kata-kata yang strong tadi, kita permudahkan urusan orang dan insya-Allah orang akan permudahkan urusan kita. Tu satu benda yang agak kelakar jugalah kan. Bila kita ada Facebook sebagai contoh, saya lihat, saya tak tahulah sebab ni semua lelaki kita kat atas ni. Saya lihat kan yang kalut tentang pendidikan ni, macam contoh follower saya dekat Facebook saya, siapa yang boleh follow sila follow Dr. Zaki Bilus ni promote lah sikit kan sebab ramai tengah live ni. Siapa yang boleh follow tolong follow. Facebook MARA pun follow, Facebook Mufakat pun tolong follow 80% adalah perempuan tu. Jadi sebenarnya saya tertanya-tanya sampai sekarang, adakah kenapa orang perempuan sangat mengambil berat tentang pendidikan anak-anak, ataupun lelaki ni macam tak apa, relax dulu, ataupun macam mana tu sebenarnya tu? Memang soalan tu susah untuk muafakat. Okey tu, sila. Soalan ni kebatnya. Saya tak boleh prejudis kan, sebab kata orang women always right. Jadi saya rasa mungkin culture kita lah Culture kita kadang-kadang, saya pun sendiri ni you tolong buat bagi tahu kat isteri, buat, kita buat benda lain. Actually dia it depends on how parents, sebab kebanyakan parents ni, yang lelaki ni banyak yang kerja, kemungkinan yang perempuan ni banyak suri rumah. Jadi masa yang ada tu lagi banyak lah. Jadi walau bagaimanapun kita ni muafakat, kita tak kira lah lelaki perempuan, kita ni menyantuni semua. Dan kadang-kadang tu apa yang diminta mungkin 10, 3 yang bagus. Jadi kita ambil yang bagus 3 tu. Jadi so far saya rasa bagi pihak kita orang tak ada masalah, as long as teguran membina. Dan insya-Allah kita, bagi saya ni kerjasama je. If you rasa bagus buat macam tu, okay, prove it, I'll give chance for you to do it. Dan kita sama-sama dapat buat benda tu sampai jadi. Baik. Saya tak apalah, walaupun atas ni semua lelaki, dah Datuk Syed cakap untuk saya bela sikit lah orang perempuan. Orang lelaki ni, bapak ni selalu dia tenang-tenang aja, dia alah sikit aja begitu. Tapi saya rasa mungkin sebab kita bercakap tentang anak-anak yang masuk MRSM, orang perempuan ini nak bela orang perempuan sikit ni. Mereka yang mengandungkan anak itu 9 bulan tentulah rasa lebih sensitif dan niat untuk memastikan anak mereka sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Jadi sebab itulah orang perempuan banyak tu. Kalau orang lelaki ni biasanya boleh tu. Boleh lah tu kan. Datuk, sikit Datuk. Ada anak-anak yang akan mengalami homesick Kalau ikut kajian psikologi,
kita panggil fasa adjustment ni, dia akan ambil masa 6 bulan. Ada anak-anak yang mempunyai resilient yang tinggi, mungkin okey je, tak ada masalah, memang excited pun esok, mak je yang menangis kan. Mak mungkin menangis lebih, tapi anak okey je kan. Tapi ada anak yang menangis juga. ada yang menangis. Okey, saya tak pernah tengok lagi tu. Saya tak pernah tengok lagi. Tapi pengalaman lah kan. Datuk dua-dua ada pengalaman hantar anak. Bagaimana menguruskan anak-anak yang mungkin dalam fasa penyesuaian ini? Mungkin Datuk boleh jawab. Silakan Man. Okey, soalan itu yalah nak jawab tu dia sangat subjektif lah. Tapi bila keadaan itu, bila tadi moderator pun ada sebut ada macam-macam kategori parents ni. Ada yang hari ni hantar anak mendaftar dan kemudian tiap-tiap minggu datang tengok, bertanya khabar, telefon warden, telefon cikgu dan sebagainya, minta tolong cikgu, tolong itu untuk anak dia. Dan ada juga parents yang hari ni hantar, kemudian datang balik bila anak dah nak graduasi dah. So ada macam tu. Jadi persoalannya bila ada homesick ataupun masalah-masalah yang lain yang melibatkan emosi, di manakah letaknya garis pemisah antara tanggungjawab guru dan juga tanggungjawab ibu bapa? Jadi orang selalu kadang-kadang orang letak tu, ini cikgu lah tanggungjawab, ini ibu bapa lah. Jadi kalau tanya saya tidak melihat kepada garis pemisah itu. Kalau tanya saya lebih suka melihat kepada titik pertemuan. Titik pertemuan. Maksudnya bila kita hantar anak ke sekolah, tanggungjawab guru, tanggungjawab MRSM, tanggungjawab MARA adalah untuk menyediakan ekosistem pembelajaran, infrastruktur yang kondusif untuk anak itu belajar dan menimba ilmu sebaik mungkin. Tapi bila kita hantar begitu, al-maklum macam moderator kata tadi, mungkin itu kali pertama mereka berpisah. Walaupun 3 dan 1 ni sebenarnya umur 13 tahun ni, mungkin kalau untuk orang Melayu ni mungkin masih muda. Kalau ialah mungkin ramai yang ada pengalaman. Di Eropah 13 tahun ni dah macam-macam dah kan. Tapi kita ni mungkin orang timur ni dia manjakan anak. Jadi ada isu-isu emosi di situ. Jadi di situlah peranan yang perlu dimainkan oleh ibu bapa. Ibu bapa untuk memberi sokongan dan motivasi supaya anak itu merasakan bukan rasa mereka tidak perlu kepada ibu bapa, merasakan patutnya mereka berasa mereka mendapat peluang untuk berdikari. Inilah masanya. Dah lama dah, sebelum ini dah 12 tahun dah semuanya dibantu oleh ibu bapa, tapi oleh kerana kita hantar dia ke sekolah di sini, tempat anak kita, tempat adik untuk belajar dan jadi orang yang dewasa, jadi orang yang boleh berdikari, macam saya kata di mandiri. Jadi motivate mereka untuk merasakan itu adalah peluang terbaik walaupun mereka di umur sedemikian. Jadi kerjasama itu, guru menyediakan ekosistem, sekolah menyediakan ekosistem, guru menyediakan seberapa banyak mungkin peluang untuk mereka menimba ilmu, tapi mereka juga perlu dibimbing daripada sudut emosi dan motivasi. Inilah titik pertemuan yang saya maksudkan tadi antara kerjasama antara guru dan parents. Jadi keadaan begitu yang saya nampak. Jadi bukanlah ada orang dah hantar sana, dia oranglah patut tengokkan hal anak kita. Macam agama, kalau hal-hal berkaitan dengan agama, memang di sekolah kita latih dia bangun pagi awal, pergi solat subuh. Tapi dia juga bila pulang bercuti, kalau kita tidak terus bimbing dan asuh, kadang-kadang tak ke mana juga. Jadi titik pertemuan itu harus dicari supaya sama-sama saling melengkapi antar guru dan juga parents lah. Sangat menarik tu bercakap tentang titik pertemuan tadi. Maknanya para ibu bapa dan guru harus bekerjasama lah. Jadi besok lapor diri, anak-anak akan disediakan satu guru homeroom namanya. Jangan risau. Guru homeroom tu lah yang menjadi ibu bapa kita, yang mewakili ibu bapa sebenar, ibu bapa yang mewakili ibu bapa yang sepatutnya yang berada di rumah dan diwakilkan oleh satu guru yang jaga
lebih kurang dalam 12 ke 15 orang anak-anak, dan sepanjang pengajian mereka itulah ibu dan bapa mereka yang akan bersama-sama dengan mereka. Saya nak menyentuh sikit Datuk Syed tentang bantuan keuangan. Ramai juga parent yang risau tentang beban keuangan dan sebagainya. Ya, MARA akan menyediakan bantuan wang saku kepada yang layak. Kemudian ada satu lagi bantuan budi namanya, bantuan pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak dalam kalangan B40, yang mana kita pegawai-pegawai ni akan turun, verify pendapatan mereka, keadaan rumah dan sebagainya, akan dapat bantuan daripada kita. Tetapi sekiranya mungkin ada dalam keadaan tertentu, mereka terdesak dan sebagainya, bagaimana muafakat selain daripada bantuan daripada MARA tadi, mungkin mereka juga nak tanya apakah peranan muafakat dalam mengurangkan bebanan ini pada dalam kes-kes tertentu. Silakan Datuk. Okey, bantuan yang diberikan kita ada banyak lah. Basically yang pertamanya dari segi program-program yang dibuat oleh maktab. Sekiranya memerlukan bantuan belanja yang besar, jadi muafakat cawangan ni akan top up. Jadi sometimes pelajar-pelajar mungkin kena bayar RM20, tetapi dengan ada bantuan tersebut dapat meringankan beban, mungkin RM10 ataupun tak perlu langsung. Sebagai contoh, kalau di peringkat kebangsaan pula, kita baru saja habis mengajukan program tutormu kepada pelajar-pelajar tingkatan 5, di mana kita mengambil cikgu-cikgu yang terbaik di MRSM untuk mengajar 5 subjek STEM lah, Maths, Fizik, Chemistry dengan Biology. Dan untuk pelajar budi ni kita berikan secara percuma. Maksudnya kita bagi percuma, instead of bayar RM150, tetapi mereka hanya perlu bayar commitment fee RM10 saja untuk memastikan mereka masuk kelas lah. Itu di bahagian peringkat kebangsaan. Tetapi pihak cawangan juga boleh memohon dengan kita program-program yang dibuat, dan kita juga di samping program-program peringkat BPM dan BPT, kalau MRSM ni BPM, kita juga menjadikan rakan strategik kepada MARA. Jadi banyak yang bantuan yang diberikan dan juga menambah baik. Contohnya 3 tahun dah kita buat debat Piala Timbalan Perdana Menteri. Hadiah wang tunai yang kita berikan kepada pemenang lebih daripada RM50,000 tunai. Jadi champion pun dapat RM10,000 cash. Jadi kita membantu supaya menjadi dorongan kepada pelajar-pelajar kita ni yang kita tahu memang terror, straight A's, naik A+, tetapi kita nak bantu mereka untuk belajar berkomunikasi dengan baik, supaya apabila result keluar dapat keputusan yang okey, tetapi interview ni selalunya ada 5 orang. Sebelah ni TKC, lepas tu KYS, Tun Fatimah, Alam Syah kita. Jadi bila bercakap tu kita tak dapat berkomunikasi. Jadi program-program seperti debat, kita juga buat program Voice of Muafakat, TED Talk Style, dan insya-Allah pada tahun ini kita akan adakan tambahan program pidato. Jadi kita nak lahirkan ramai pelajar kita ni supaya bukan sahaja mereka cemerlang dalam pembelajaran, tetapi melalui program ini menarik minat untuk mereka berkomunikasi dengan baik. Okey, berbalik kepada bantuan, banyak juga bantuan-bantuan lain yang kita berikan di maktab. Contohnya sekiranya ada musibah, ada pelajar, contohnya baru ni ada banjir, kita juga memberi sumbangan kepada mereka yang terlibat, dan sekiranya ada kematian kita juga bagi sumbangan. Dan baru ni cikgu timbalan pengetua, husband dia meninggal, kita kutip juga untuk membantu untuk mengurangkan kesusahan. Apa yang kita dapat, contohnya kita dapat kutip 6,200 kita bagi tu. Kita tak ada ambil 1 sen pun. Apa yang kita dapat memang kita akan bagi 100% atau lebih daripada itu. Dan juga sekiranya pelajar-pelajar ni yang nak masuk, especially pelajar tingkatan 1 dan 4 ini, sekiranya memerlukan bantuan keuangan, bolehlah berhubung dengan muafakat cawangan. Dan muafakat cawangan mungkin melalui Esko Kebajikan, berhubung dengan Esko kita, Esko Kebajikan Puan Casey ada kat sini. Kita akan bantu sebaik mungkin supaya kita tak nak mereka ni sebab mahal nak memulakan untuk
Kalau kita tengok mungkin yuran RM100, yuran muafakat RM50 je kan. Tetapi belanja-belanja lain, baju dan sebagainya, mungkin kos tu sampai RM1,500. Jadi insya-Allah kita boleh bagi bantuan mungkin separuh dan sebagainya untuk membantu just to make sure pelajar-pelajar dapat daftar. Dan bukan saja muafakat, mungkin Ansara, saya pun bercakap dengan Taufik, Presiden Ansara, dan juga Puan Imelda di sini. Ansara juga akan membantu to make sure that pelajar-pelajar yang dapat 7,000 lebih pelajar Form 1 dan 2,000 lebih pelajar Form 4 nak masuk ni, supaya mereka dapat mendaftar esok. Sebab mereka ni yang terpilih daripada 200,000 orang lebih yang memohon untuk masuk MRSM. Kepada ibu bapa yang bersiaran dengan kita, para ibu bapa mana ni baik-baik dekat kita punya dia senyap je, dengar je kita kata, maintain je jumlah ni. Baik parent ni, mungkin kita dah cakap-cakap tadi bagus dia faham. Jadi ada kes para ibu bapa mungkin disebabkan tekanan keuangan tadi mereka tak nak hantar. Jadi ini pesanan kita lah. Besok pihak maktab selalunya memang kita akan check satu-satu nama. Yang tak lapor diri kita akan call. Kalau tak dapat call, kita akan call sekolah. Kita akan call sekolah, cikgu, betul ada murid cikgu, kita pergi ambil dengan van. Ini pengalaman saya lah sebagai kaunselor. Memang pergi ambil dengan van tuan-tuan dan puan-puan. Nak turun rumah tu, parent ni tengok logo MRSM van tu yang dia percaya. Kalau bawa kereta sendiri tak percaya saya rasa. Tengok logo MRSM tu dia percaya. Jadi kita pun nampak CP-CP mata kita, dia holor tangan, duit RM10 kat anak dia. Dia serah anak dia, hantar kat kita dan masuk dalam sistem pendidikan kita. Okey, saya nak jelaskan kepada parent yang mana ada kekangan keuangan, jangan jadikan alasan keuangan untuk tidak menghantar anak masuk dalam sistem pendidikan MRSM. Yang dapat tawaran besok adalah anak-anak yang gifted and talented yang telah pun lulus ujian PKSK yang cemerlang. Jangan biarkan masalah keuangan tadi membataskan impian anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Segera telefon sekolah. Kalau dah lapor diri kat sekolah, bisik dengan cikgu homeroom. Cikgu, anak saya begini, terangkan kepada cikgu. Jangan risau, cikgu kita akan bantu. Kalau tak ada pakaian, kita kadang bawa van, bawa mereka pergi cari pakaian. Tak ada t-shirt, kita berikan t-shirt. Tak ada kasut, kita beri kasut, insyaAllah. Dan kalau tak cukup duit, boleh tanya muafakat juga. Tadi kan. Baik. Datuk Zul, ada parent yang masih tak boleh terima kenyataan. Anak tak dapat tawaran tu. Kan, masih sedih kan. Hari-hari WhatsApp, call, dekat pejabat, berdering-dering telefon kan. Hantar surat rayuan, masih lagi meratap-ratap tentang hal tak dapat MRSM lah kan. Jadi apa pesanan Datuk? Kita permohonan ramai tu. Kita hanya boleh tempat ada 7,000. Macam mana Datuk? Sila. Ya, susah juga nak jawab soalan tu. Betul, MRSM ni sekarang ada 58 MRSM, alhamdulillah. Tempat itu memang terhad. Dan yalah, makin hari makin ramai sebenarnya pelajar yang menyimpan keinginan untuk belajar di MRSM. Just for the record, kalau untuk kemasukan untuk tahun ini, kalau untuk tingkatan 1, kita di MARA menerima lebih kurang 118,300 permohonan untuk tingkatan 1. Jadi daripada 118,300 permohonan untuk masuk ke tingkatan 1 itu, sebenarnya kita hanya setakat ini dengan jumlah kekosongan yang ada di MRSM ni, kita hanya dapat menawarkan lebih kurang 7,580 pelajar yang telah pun layak daripada banyaklah kriteria-kriteria yang kita akses, termasuklah ujian kemasukan itu sendiri. Jadi bayangkan, tempat kita ada 7,500 lebih sikit, 7,580, yang memohon itu 118,300 orang untuk tingkatan 1. Kalau untuk kemasukan tingkatan 4, yang memohon itu adalah berjumlah 95,999. Itu saya cakap angka yang sebenar tu. 95,999. 96,000 lah senang, kurang seorang tu.
Tapi tempat yang kita ada adalah sekitar 2,720 tempat. Itu saja yang dapat kita tawarkan dulu. Tapi dan juga dasar kita ada MARA ni jihad sosial kita. Kita pula letakkan bukan macam ni, kita ambil 60% B40, 30% M40 dan 10% T20. Jadi 60, 30, 10. Jadi dengan kombinasi begitu, dengan markahnya, dengan kelayakan lain yang kita tengok dan peluang yang kita berikan itu, dan dengan mengutamakan B40 60% daripada peluang yang ada, 30% kepada M40 dan 10% kepada T20. Jadi sudah tentulah begitu terhad sekali. Cuba bandingkan 118,000 mohon, tempat ada 7,000. 96,000 mohon untuk 3 tempat, tempat ada 2,700. Jadi begitulah. Cumanya kalau kita sekiranya anak-anak, tuan-tuan dan perempuan tidak berjaya, kita menerimalah rayuan itu, kan? Dan rezeki itu datang daripada Allah. Kadang-kadang ada juga akhirnya orang yang bukan kita minta, tapi orang yang kita tawarkan itu kerana ada aral ataupun membuat keputusan-keputusan yang lain, kadang-kadang mereka tidak datang mendaftar, akan mewujudkan lagi peluang-peluang dan juga kekosongan, insya-Allah. Insya-Allah sekiranya direzekikan oleh Allah, yang mana yang merayu itu kita pilih lagi lah. Kita pilih lagi yang mana yang paling layak berdasarkan kriteria pemilihan itu. Ada lagi intake di batch kedua lah. Kita akan begitu. Tapi cuma satu lagi begini, kalau ini anak kita ini dalam proses, dalam kehidupan dia yang panjang, insya-Allah. Jadi masuk ke tingkatan 1 ataupun tingkatan 4 di MRSM ini salah satu proses. Janganlah ingat kalau tak dapat masuk MRSM itu end of the world. Tidak. Kejayaan tetap boleh diperolehi, tak kira di mana saja anak kita mengikuti pengajiannya, insya-Allah. Subhanallah. Percaturan Allah tu lebih tepat, rahsia dan sulit. Kalau tak dapat masuk MRSM, nanti boleh mohon Young Talent Program, nak pergi luar negara dengan MARA, kan? Kita ada College Professional MARA, kita ada IKM, di peringkat yang seterusnya. Kalau nak jadi usahawan nanti pinjam dengan MARA pula, kan? Panjang lagi cerita, insya-Allah. Kita masa sangat mencuburui, kita di minit-minit yang terakhir. Datuk Syed sebagai Presiden Muafakat, saya melihat peranan Muafakat dan Ansara ni sangat hebat. Mereka sentiasa bersama-sama dengan kita, banyak program yang kita lakukan dan sebagainya. Mungkin hasratlah daripada Datuk Syed yang mungkin tidak pernah dinyatakan secara lisan ataupun bertulis kepada parent, yang akan menjadi sebahagian daripada warga MRSM dan juga terlibat dalam institusi pendidikan MARA besok, insya-Allah, yang akan lapor diri. Apakah hasrat, apakah pesanan kepada ibu bapa? Silakan, Tok. Saya rasa yang pertama sekali, percayalah kepada sistem MARA, di mana saya merupakan produk MARA daripada belajar di MRSM, dan juga apabila melanjutkan pelajaran, walaupun dapat tempat secara beasiswa ataupun pinjaman boleh ubah, saya pun tetap dengan MARA. Saya pun tak tahu macam mana tu. Jadi mungkin takdir tu saya pun kat sini di give back, dan dengan sistem yang MARA ada ni, saya percaya kita dapat melahirkan pelajar yang terbaik, dan bukan sahaja mereka cemerlang di dunia, insya-Allah akan cemerlang di akhirat. Dan dengan adanya program-program baru seperti YTP Fast Track ada pada tahun ini, yang mana Datuk Zul MARA bagi peluang kepada pelajar-pelajar MRSM dulu untuk mendapat tempat, 50 tempat di college, supaya ni yang cream of the cream ni,
Jadi mereka dapat belajar dan dia orang akan ambil A-level ataupun IB tahun depan. Maksudnya setahun, untung setahun. They will fly early. Jadi tempat yang ni dihaskan kepada pelajar-pelajar MRSM, sesuatu yang baik kan. Yang keduanya, kita nak pelajar-pelajar kita ni, MRSM dah bagus, what's next? Kita nak pergi top university pula. Kita nak pelajar-pelajar kita pergi ke Harvard, MIT, Cambridge, Oxford dan sebagainya. Kan? Kita pergi masa tu kita berjalan lah tu. Tetapi kita nak pelajar-pelajar kita ni belajar di sana. Dan bila belajar kat sana, insya-Allah mereka akan dapat tempat yang lagi baik. Dan MARA dengan kerjasama Muafakat dan Ansara juga akan membantu mencari jalan macam mana kita nak hantar students kita ni ke luar negara, ke pergi top-top universiti. Apa rahsia, apa strategi? Mungkin sebagai contoh personal statement kan, mungkin daripada form 4, form 3 kita dah kena ajar anak-anak kita. Mungkin CSR. Jadi kita kena tengok, sebab nak pergi ke sana bukan semestinya dapat 9A+, tetapi banyak lagi komponen-komponen lain. Dan insya-Allah melalui program yang ada yang MARA buat ni, dan Muafakat dan Ansara bantu sebagai unified entity, insya-Allah benda ni akan berjaya. Dan seperti yang saya cakap tadi, percaya kepada sistem MARA, di mana insya-Allah anak-anak kita form 1, form 4 ni akan dapat satu sistem pembelajaran yang baik, bukan sahaja di MRSM tetapi seterusnya di IPMA MARA. Terima kasih Datuk. Datuk Zul, anak yang bakal kita terima nanti akan jadi sebahagian daripada anak-anak kita lah, anak-anak MARA, dan juga mereka juga adalah milik kepada ibu bapa mereka lah, dan mereka juga adalah milik kita bersama. Apakah harapan daripada Datuk Zul sebagai Ketua Pengarah MARA kepada anak-anak yang bakal lapor diri, kepada ibu bapa, kepada guru yang akan terima anak-anak besok insya-Allah? It takes a village to raise a child. Jadi kita untuk mendidik anak kita, of course kita nak dia menjadi seorang yang berjaya di masa depan. Macam saya kata tadi, kita nak anak-anak kita ni menjadi a wholesome people. Maksudnya seorang manusia bukan sahaja yang mempunyai ilmu-ilmu duniawi, malah ukhrawi. Jadi ianya tanggungjawab kita bersamalah. Alhamdulillah kita di MARA macam saya sebut tadi, kita ada sistem sokongan yang amat baik, kita ada Muafakat, kita ada Ansara, dan kita ada banyak lagi pihak-pihak yang membantu. Tidak kira sama ada anak-anak pelajar ini datang dari kumpulan keluarga yang tidak begitu bernasib baik, ataupun mereka datang daripada keluarga yang memang berpendapatan tinggi pun, tapi semua orang ini ada kekurangannya. Dan untuk nak melahirkan seorang wholesome individu itu, semua orang haruslah memainkan peranan masing-masing. Dan insya-Allah kita di MARA, saya percaya di Muafakat, di Ansara, kita sentiasa akan bekerja samalah dalam memastikan anak-anak kita, anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, sama ada sekarang ni sedang mengikuti pengajian di MRSM ataupun esok akan mula mendaftar diri menjadi anak MRSM, insya-Allah kita sama-samalah tengok anak-anak kita ni untuk pastikan mereka menjadi seorang yang mempunyai adab, kemanusiaan, dan juga seorang yang berjaya di masa depan, insya-Allah. Itulah harapan saya sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk Zulfikri Osman, Ketua Pengarah MARA, Datuk Syed Al-Fariza bin Syed Ahmad, Presiden Muafakat MARA Malaysia, dan terima kasih juga kepada yang parent yang setia dengan kita bersiaran dengan kita. Dia behave hari ni. Sebab kalau saya buat live tu dia bertubi-tubi tanya soalan, dia tak berani yang ini. Dia tanya tentang macam-macam benda kecil-kecil, tapi tak apa, alhamdulillah. Saya rasa bahagian pendengar-pendengar yang diterajui oleh Cik Syahrizal Muhammad Sadiq, kita nekat untuk menyediakan sistem pendidikan yang terbaik,
dan kita sentiasa memberikan maklumat dari semasa ke semasa kepada para ibu bapa, dan kita nekat untuk memastikan anak-anak yang masuk dalam sistem kita bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mampu mencipta kecemerlangan dari segi sahsiah, jati diri dan sebagainya. Selagi terima kasih kepada panel kita pada hari ini. Terima kasih kepada yang bersiaran dekat dalam dewan kita ni. Sebenarnya kamera tak hala ke sana, tapi saya nak sebut juga terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Dia nak juga nak push sebab nak check in ada betul ke datang ke 384 saja. Terima kasih kepada yang bersiaran dengan kita dari tingkat 24. Ramai juga para ibu bapa kat sini yang bersiap sedia juga ada dalam kalangan mereka ni yang esok terpaksa hantar anak juga ke MRSM. So balik ni kemas barang terus pagi besok awal pagi bergerak ke lokasi masing-masing. So sekali lagi terima kasih kepada Muafakat, terima kasih kepada Ansara, dan juga terima kasih kepada bahagian komunikasi korporat kerana menguruskan acara kita pada hari ini. Hidup jangan sandar kepada manusia akan mati. Jangan sandar kepada pangkat akan hilang. Sandarlah kepada Allah kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.